Top 5 pekerjaan paling bahaya. Nombor 5 ni ada kena-mengena dengan DBKL. Dia underrated sikit. Tutup sampah. Betul. Nombor 5 putih sampah. Nombor 4 ni kerja dia manjat-manjat sikit. Okay, kalau kita kat rumah, apa yang kita kena baca kalau nak repair? Wiring. Wiring bukan. Dia tak bahaya, dia sedap. Nombor 4 pekerja kepakaran bumbung. Repair bumbung lah saya cerita. Bahaya. Bahaya. Okey. Mungkin sebab jatuh ke apa, tak tahulah kan. Betul. Nombor 3 ni saya boleh kata salah satu sumber asli paling banyak kat Malaysia. Padi. Sumber asli. Orang asli. Apa benda sumber asli ya? Apa benda? Yang tengah-tengah dengan KL tu benda. Tinggi tu. Oh, KCC. Apa benda? Ya, apa benda? Oh, ni minyak. Minyak lah sumber asli ya. Okey, apa nombor 3? Kerja pelantar minyak. Lebih kurang kan. Masya. Nombor 3 ni pengendali sektor minyak gas. Dia nombor 2 ni orang yang bawa tak salah. Orang yang repair tu salah. Wiring. Orang wiring. Dia banyak tanggungjawab dia kena jaga. Banyak nyawa dia kena jaga. Pilot. Okey, pilot siapa? Yang kita akan disalahkan kalau enjin rosak ke apa? Ni. Stewardess. Pilot stewardess kau. Stewardess tak repair kapal terbang. Okey, nombor 2 ni pilot dengan engineer kapal terbang lah. Ini kapal terbang. Tapi kapal terbang kargo tau. Okey, nombor 1. Ini banyak dekat jalan. Ni kan ni pilot darat. Bawa trailer. Okey, bawa trailer, bawa lori lah. Bawa lori. Tapi lori apa dia bawa? Yang macam banyak membahayakan. Balak. Macam final. Betul. Lori balak. Betul, Final lori station. balak. Sorry, nombor 1 orang yang bawa balak, nombor 2 pilot terbang, nombor 3 oil and gas, nombor 4 orang yang repair bumbung, nombor 5 orang kereta sampah. Sama paling Kalau bahaya korang kat setuju, bawah kau ini. boleh komen dekat bawah, right?